Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Afifi Musleh. Kembali semula dalam rancangan kisah seram pada malam ini. So, kisah seram pada malam ni aku ada satu saja kisah seram yang aku nak share dekat korang. And aku pun belum baca lagi, tapi kisah ni panjang lah. Selalunya aku buat 2 kisah dalam satu video, tapi kali ni satu kisah saja sebab kisah ni agak panjang. Alright, so jom kita baca sama-sama and kita rating sama-sama. Alright, without further ado, let's get right into it. Okay, here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Korang pernah tak tengok short scroll TikTok pukul 2 pagi? Lepas tu, For You page lalu satu video live yang tunjuk sebiji bilik korang. Masalahnya bukan bilik tu je sama. Host live tu tengah stream muka korang dari atas almari bilik korang sendiri. Uish. Sumpah lah. Basically, dia scroll TikTok, sekali tiba-tiba termasuk live and dia tengok live tu diri dia sendiri, dekat bilik dia sendiri. Ada orang tengah rakam diri dia sendiri buat live kat TikTok. Damn, bapak creepy. Cerita dia macam ni. Tadi jam 2.30 pagi, aku tengah short scroll TikTok kat atas katil. Bilik gelap, cuma ada cahaya dari phone je. Korang tahulah algoritma For You page tengah malam ni macam mana kan? Kadang lalu video pelik-pelik sikit. Betul lah tu. Tapi tiba-tiba For You page aku lalu satu video live ni. First glance aku macam, tempat ni familiar gila. Cadar katil sama, almari baju kat sudut pun sama, sebiji. Bila aku tengok betul-betul, ada seorang mamat ni tengah baring main phone kat atas katil tu. Dengan baju t-shirt hitam oversize yang aku tengah pakai sekarang. Oh my god, dia nampak diri dia sendiri guys. Oh my god. Jantung aku masa tu terus rasa nak terkeluar. Otak aku denial, so aku try test. Aku slow-slow angkat tangan kiri aku. Guess what? Budak dalam video live tu pun angkat tangan kiri exactly sama timing dengan aku. Kalau aku jadi dia kan, aku dah angkat tangan kiri macam tu, aku cepat-cepat scroll TikTok, tutup phone, aku belah. Aku aku keluar dari bilik tu and never come back. Viewer live tu baru 3 orang. Aku check username yang buat live tu. I am behind you. Nama username pun dah creepy dah. Kaki aku auto kebas. Aku slow-slow pandang bawah screen. Ada komen baru masuk dari host live tu. Jangan toleh belakang lagi. Pandang screen je. Ya Allah. Wih, creepynya. Wah. Korang faham tak perasaan bila kau rasa udara dalam bilik tu tiba-tiba jadi berat gila? Aku panik. Aku try swipe up nak lari dari live tu. Tapi screen aku stuck. Screen stuck pula. TikTok aku hang. Tak boleh exit langsung. Ya Allah. Tutup phone tu. Cabut bateri ke apa ke. Tak payah scroll. Viewers tiba-tiba naik laju jadi 50 orang. Komen start masuk rancak. Tapi semua spam benda sama. Oh, semua spam emoji mata macam tu. Ish, bapak creepy siut. Aku perhati balik angle kamera dalam live tu. Dia dari atas, dari penjuru siling betul-betul atas almari aku. Oh my god. Masalahnya almari aku tinggi sampai siling. Tak ada ruang langsung nak letak phone atau kamera ke atas tu. Habis tu, benda apa yang tengah rekod aku dari atas tu? Oh, basically almari dia memang betul-betul like yang betul-betul lekat sampai siling tu lah. Almari yang tinggi sampai ke siling tu yang melekat tu kan. Ya tak juga. Aku nampak dalam screen, aku tengah freeze ketakutan. Tapi apa yang lagi seram, dalam live tu, pintu almari aku perlahan terbuka. Dari celah tu, ada satu tangan hitam kurus panjang keluar. Jeng. Apa dia guys? The psychological part is, dalam reality sekarang ni, bilik aku sunyi sepi. Oh my god. Tak ada pun dengar bunyi pintu almari terbuka. Oh, so basically dekat dalam bilik dia, almari tak terbuka pun. Pintu almari tak terbuka. Tapi dalam live tu dia nampak. Dekat TikTok tu, almari dia terbuka. Macam tu ke? Itu yang aku faham. Tiba-tiba, host live tu komen lagi. Dan komen ni buat darah aku terus kering. Sudah, apa dia? Host, Wan, sejuk tak bilik tu malam ni? Jangan gerak. God.
Sumpah psycho. Tak, sumpah. Campak phone tu keluar. Ciao dari tempat tu. Ciao dari bilik tu. Sumpah. Bapak creepy siut. Berderau darah aku. Macam mana benda ni tahu nama aku? Oh, benda tu boleh tahu pula nama dia. Aku masih kaku, tak berani toleh belakang. Aku takut gila. Kalau aku toleh, benda tu betul-betul tengah tenung aku. Oh my god. Mungkin benda tu sebenarnya jin tau. Sebab tak silap aku pernah dengar cerita kan. Jin ni sebenarnya pandai tau guna teknologi, guna social media. Tak silap aku pernah dengar cerita sebenarnya alam jin dia punya teknologi pun sebenarnya lagi maju daripada manusia. So maybe dia pun ada phone dia sendiri kan. So maybe dia tengah benda tu tinggi. Maybe benda tu tinggi, dia punya ketinggian biasalah. Selalunya kan jin-jin ni kan dia tinggi kan. Macam ketinggian dia dalam 2 meter lebih kan. So mungkin benda tu macam dia tengah berdiri dekat almari. That's why dia tinggi. And then dia tengah pegang phone, tengah record. That's why nampak macam seolah-olah phone tu ada dekat atas almari. Padahal tak, benda tu tengah pegang and record dari atas. Sebab benda tu memang tinggi. Maybe lah kot. Aku mak tahu je, tapi ni aku punya teori lah. Tapi plot twist dia makin gila. Dalam live tu, tangan hitam tu masih melekat dekat almari. Tapi dalam bilik aku kat dunia realiti ni, tiba-tiba aku dengar bunyi nafas kasar betul-betul kat sebelah telinga kiri aku. Ya Allah. Aku tak boleh lah. Kalau kena kacau je, mesti kita akan dengar bunyi nafas yang kasar. Aku boleh imagine bunyi nafas tu macam mana. Mesti bunyi tu macam macam tu kan. Seram siut, sumpah. Wait, kalau dia ada kat almari dalam video tu, habis siapa yang tengah bernafas tepi telinga aku sekarang ni? Tiba-tiba angle dalam live tu berubah. Kamera tu mula zoom in muka aku. Psycho bodoh, sumpah. Sumpah psycho. Benda yang kacau ni sumpah psycho gila. Tiba-tiba angle dalam live tu berubah. Kamera tu mula zoom in muka aku. Tapi bergegar macam ada orang tengah merangkak rapat dekat aku. Ya Allah, takutnya. Ya Allah. Aku kumpul segala sisi keberanian, aku campak phone tu. Finally. Ya Allah, kalau aku dah lama dah campak phone tu. Aku campak phone tu ke lantai dan terus pecut lari keluar bilik. Masa phone tu melayang, aku sempat nampak kat skrin, muka benda tu dah penuh dalam frame live. Tengah senyum sengit, ya Allah. Bapak creepy siut. Creepy nak mampus. Sekarang aku kunci pintu bilik dari luar dan duduk dekat ruang tamu, buka semua lampu. Aku takkan masuk bilik tu sampai esok pagi. Korang, kalau For You page korang tiba-tiba lalu live dari username I am behind you, tolong block cepat-cepat. Stay safe, we. So itu saja video kita pada hari ni. Rating aku bagi rating 10 out of 10 lah. Creepy lah. Creepy. Sangat-sangat creepy. Kalau aku dalam situation ni, aku pun terkencing. Jujur aku cakap. But very intense, very creepy. Plot twist dia pun padu. Solid 10 out of 10. Okay guys, so that is all video for today. Thank you so much guys for watching. I hope you guys enjoy. Don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys next time. Bye. Assalamualaikum.